matematik ni boleh rawat orang yang ada masalah jiwa. Bagi diorang, benda ni benda lara, benda ni benda bid'ah. So sebenarnya dia ada cerita dia. Ibn Sina ni dia nak try rawat pesakit ni guna matematik. Dia macam pelik sikit lah kan. Tapi doktor yang duk ada ni kata dekat Ibn Sina, hang gila ke apa? Mana ada cara lain dah nak rawat pesakit ni? So doktor ni just decide tambah dos ubat je. So kalau kita nak faham benda ni, kita kena zoom in sikit. Apa sebenarnya matematik yang dimasukkan Ibn Sina ni? Matematik yang dimasukkan Ibn Sina ni adalah muzik. Tapi sebenarnya tak pelik tau. Kalau tidak, macam mana geng-geng zaman 90-an 80-an tu, kalau patah hati mesti dengar lagu Exist ke, New Boys ke, apa tu yang sejarah mungkin berulang kan. So lepas bertahun-tahun Ibn Sina ni explore lagi pasal muzik ni, dia pun datanglah balik macam kejiranan dia lah, kita ambil macam tu lah. Tapi ulama'-ulama' dekat situ zaman tu larang, bagi diorang benda ni benda lara, benda ni benda bid'ah. Antara nama besar juga yang duk kritik Ibn Sina ni ialah Imam Al-Ghazali. Tapi kan, hebatnya Ibn Sina ni, walaupun dia kadang-kadang dalam keadaan pelarian, ada masa duduk dekat dalam penjara, tapi dia decide juga untuk siapkan kitab dia, and sampai hari ni orang dapat manfaat. Maka terhasillah kitab paling ulung oleh Ibn Sina ni, kitab Al-Shifa ataupun buku penyembuhan. Kiranya Iran ni memang daripada dulu lagi lah memang dah hebat kan.